Hari ni berlega-lega dalam FYP Cik B buat perencah Maggi. Dulu kan Cik B makan Maggi, tak berahi ke mi dia. Sebab mi dia tu bila kita masuk dia bekok satu hal kembali pipi. Kalau beli mi pula tak suka alik awah dia pula serah lecah segitu. Kiranya tidak lengkap. Lo ni boleh melengkap sebabnya kita ada cara duduk buat awah Maggi si awak. Cara nak buat dia mudah ya si awak. Awak sangat bahaya-bahaya yang diperlukan. Siapa dia serah ingin awak kaca-kaca tu serah pergi ingin je. Boleh tutup api. Masa ni Cik B duk bau serupa dengan awah Maggi. Gak patah awak sejuk lah dulu sebentar. Lepas tu awak blend kering dah. Masa nak blend tu awak masuklah gula perang. Agak lepas tu awak blend lah dia. Siapa dia lumak sekata molek lah. Awak cek lah dulu kat tepi-tepi tu gula hacur molek tu. Gak sudah dah lah. Beginilah dia punya tekstur. Lepas tu awak boleh bubuh dalam botol. Gak lepas tu Cik B suruh nak makan Maggi lah. Munggu lama untuk makan Maggi gitu. Boykot. Makan memi je saya awak. Lepas tu Cik B buat lah Maggi bodoh. Bubuh-bubuh hok bagi perlu-perlu. Gak bubuh lah mi. Lepas tu gak bubuh telur boleh 2 butir. Terus saya awak weh lah sebutir. Cumanya awah tu awak bubuh lebih lah sikit. Barulah dia rasa piau gitu. Sedap.